Pump Fund buat satu lagi kerja gila. Okey, sebelum tu, Assalamualaikum dan salam kripto. Dalam video ni saya nak react terhadap satu features terbaru daripada Pump Fund. Baru diorang launch 2-3 hari yang lepas dan bagaimana features ini sedang mencipta satu kegilaan. Dan features ni of course on one side ada kebaikan and another side dia ada banyak keburukan. Jadi ini adalah reaction video saya terhadap features terbaru daripada Pump Fund. Okey, sebab saya rasa zaman sekarang orang bukan zaman sekarang lah, based on orang kata algorithm social media ni dia lagi suka konten-konten ni, reaction dan sebagainya. Okey, so kita tengok apa features ni dan apa benda yang viral disebabkan features terbaru daripada Pump Fund. So kalau tuan-tuan buka Pump Fund kan, dia ada satu features baru yang bernama Go. Okey, Pump Fund Go. Okey, ini bukan macam Pokemon Go. Dia adalah satu orang kata features terbaru di mana ini apa yang Pump Fund iklankan kepada orang ramai. Okey, di mana kita boleh cipta task yang dipanggil bounty dan siapa yang buat task tu dia akan dapat bayaran. Sama seperti Fiverr ataupun Upwork di mana freelancer dia ada certain skill dan dia boleh monetize dia punya skill. Contoh macam dekat Fiverr dia boleh letak advertisement yang dia pandai buat graphic design. Jadi company tengok okey dia boleh buat graphic design, mungkin dia charge dalam few hundred atau few thousand, so company akan hire dia untuk particular task. Itu cara profesional. Ini cara Pump Fund. Cara Pump Fund pula create bounty, dia kata boleh create untuk apa-apa task. Okey, dan bila dia buat messaging sebegitu, dan kita pun faham bagaimana Pump Fund punya komunikasi dan messaging, dia memang sangat-sangat orang kata apa tak sesuai untuk semualah. Okey, walaupun ini adalah platform yang buat banyak duit melalui kripto, okey, sebab ramai orang trade dan sebagainya, tetapi dia punya direction ni sangat-sangat orang kata tak sesuai untuk semua orang. Dia bawa vibe-vibe yang macam yalah dulu dengan meme coin, sekarang dengan vibe-vibe yang macam ni sebab bounties yang ada ni kebanyakannya tidak berfaedah dan tidak memberi orang kata apa impact positif untuk ekonomi. Senang cerita macam itulah. Sebab ada beberapa orang kata ada kerja-kerja yang bagi impact positif dekat ekonomi dan ada kerja-kerja yang tidak bagi impact positif kepada ekonomi setakat orang nak buat duit on the orang kata on the go lah. Okey. Dan kalau kita perasan dia punya bounty kan, ada yang dia bayar tinggi. So bila Pump Fund launch task ni, ada beberapa meme coin yang mana dah buat banyak duit dan sebagainya, dia akan orang kata apa nak naikkan lagi value meme coin diorang, jadi diorang akan create task ni lah. Jadi bila dia cipta task ni, sebenarnya semua task ni sebenarnya konten yang pelik-pelik, konten yang bagi dia okey ini boleh dapat banyak view, banyak engagement dan sebagainya. So bila konten tu attach dengan certain meme coin, harga meme coin tu pun akan naik. Okey, itu tujuan kenapa dia buat all this Pump Fund Go dan sebagainya. Okey, ini paling tinggi lah interview Harry Novak, Killers Family Officer. So semua tahu yang kes apa ni Henry Novak ni semua. So dia minta untuk interview orang kata keluarga ni semua. So ini adalah benda-benda yang agak gila lah, tak ramai yang nak buat. Sebab semua task ni adalah bukan task yang mana setakat buat kerja contoh graphic design apa semua tak. So, kebanyakan task ni orang kena rekod bukti video dan hantar dekat diorang. Okey. Dan ada macam-macam lah ada ni contoh meme coin color spray. Pergi dekat mana-mana kereta spray meme coin. Habis. So ni macam ada unsur vandalism kan. Drink 10 raw eggs and meme coin. Makan telur mentah kan. So macam-macam lah dia punya task. Dia bagi dalam $300, $200 kan. Ada task yang value dia tinggi, ada yang rendah. Contoh ni, inilah yang paling viral. Okay, so dalam banyak-banyak task yang ada, bounties yang ada, ini paling viral. Okay, so mamat yang bernama Arivo ni, so dia dari India lah. Dia ambil
this particular task yang mana dia kena tattoo bounty work dekat dahi dia. Okey. Jadi dia pun pergi dekat kedai ni, kedai tattoo ni, sambil-sambil ni boleh tengok video ni, dia pergi dekat kedai tattoo, dia kata tattoo perkataan bounty work dekat aku punya dahi. So Mamat tattoo artist kan kita panggil, tattoo artist pun tattoo lah dia punya dahi, dia rekod tau, semua proses tu dia rekod dalam bentuk video dan dia post dekat X. Okey, jelah nak tunjuk bukti kan, memang betul dia buat tattoo dekat dahi dia. Okey, so dia buat kan. So dia pun tunjuklah bukti yang dia buat tattoo dekat dia punya dahi. Masalah dia adalah task dia adalah bounty work. Ada N dekat situ. So BOU, N tak ada, terus TY. Dia jadi bounty work. Jadi bila dia buat macam tu kan, dia hantarlah submission kan. So yang create bounty ni, diorang tak nak bayar. Okay, bayaran dia dalam 2,000 something kan, 2,000 something dollar yang tadi tuan-tuan perempuan nampak. So diorang tak nak bayar. So bila diorang tak nak bayar, dia pun maybe dia pun share tak dapat bayaran apa semua sebab ada spelling mistake dan sebagainya. And community meme coin being a community meme coin, apa diorang buat? Diorang launch token yang bernama bounty work. Sama macam yang dekat dia punya dahi. Diorang launch lah. Bila diorang launch 7 Jun. Semalam lah cerita ni kan. Launch dan coin tu pergi sampai 700,000 market cap. Sekarang dah drop. Okay, sebab ini just orang kata in the moment kind of coin lah. Dia tak ada apa-apa fundamental apa semua. Normal meme coin apa semua. Cuma bila dia buat meme coin, community launch meme coin, reward tu diorang setting untuk hantar dekat Mamat Arivo ni. So Mamat ni disebabkan dia nak buat task untuk dapat $2,000, tapi disebabkan kesilapan dia mencipta satu perasaan kesian. Yalah, dia dah apa kata hilang kehormatan dia, tattoo perkataan bounty work dekat dia punya dahi kan. Lepas tu yalah dia kena jalan, kena bersemuka dengan orang mesti tanya apa benda kat dahi kau ni kan. So orang tengok macam rugilah dia tak dapat duit. So diorang pun launch token. So reward yang dia dapat setakat hari ni adalah 43.32k. Okay, senang cerita 43,000 dia dapat dengan tattoo dia punya dahi. So adakah berbaloi, adakah tidak berbaloi, hanya dia yang tahulah kan. Dengan keadaan ekonomi dekat India dan sebagainya, I think at the end of the day dia yang tahulah. Bagi saya kalau dia sanggup buat untuk 2,000, dia dapat 43,000, mungkin bagi dia itu adalah jackpot. Okay, so ini adalah orang kata features terbaru daripada Pump Fund. So do expect mungkin akan ada lagi banyak benda gila sebab kita tak tahu how kreatif orang akan jadi bila diorang nak attention. Okay, so dalam banyak-banyak task ni yang meletup sebab apa? Bukan sebab dia tattoo dia punya dahi, itu satu hal. Tapi sebab dia ada cerita di mana dia dah buat kerja tapi dia tak dapat duit. Dia tak dapat reward yang dia nak. Okay, jadi inilah this is my reaction terhadap features terbaru Pump Fund. Features yang mana kita pun faham sekarang ni market kripto ni perlukan orang yang lebih dewasa, lebih mature, yang nak go far. Tapi of course ada orang kata bad apple yang ataupun platform-platform yang menggalakkan benda-benda macam ni lah. So Pump Fund is one of that platform yang mana dia akan sentiasa buat max extraction. Okay, selagi mana dia boleh pulun duit, selagi mana dia boleh kaut, dia akan kaut. Dia dah tak kisah pasal industri kripto. Okay, so this is my reaction on Pump Fund. Apakah pandangan tuan-tuan dan puan? Adakah berbaloi untuk tattoo dekat dahi untuk dapatkan 43,000? Cuba komen dekat bawah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam kripto.